pagi. Dari Klang Valley kami berdiri, jual beli rumah biar steady, servis padu setiap hari. Rumah, tanah, bangunan semua serah pada kami, tak perlu risau. Gambar, lawa, video bergaya, biar listing makin viral dan wow. Kreatif cara kami bekerja, bantu klien cepat berjaya. Nilai harta naik mewah, kami urus semua dengan amanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Usamah Property Boss. Hari ini saya dan tim berada di Sungai Merap, Kajang. Kita nak bawa kepada anda sebuah banglo 3 tingkat, split level dengan tanah berkeluasan 8,000 square feet dan build up dia 3,527 square feet. So untuk banglo ni, dari segi location, dekat Sungai Merap ni kalau nak senang untuk landmark dia, mungkin kalau orang Sungai Merap ataupun orang sekitar, dia akan kenal dengan Petronas Sungai Merap. So rumah ni betul-betul ikut jalan sebelah dengan Petronas tu saja. Jadi untuk rumah ni mungkin sesuai untuk orang yang maybe bekerja dekat Putrajaya ataupun Bangi dan ke KL pun okey lah, sebab kita nak pergi highway semua tu mudah. Okay. So untuk rumah ni, nama taman ni adalah Residency 14 sebab dia ada 14 lot dalam ni, tetapi untuk banglo hanya ada 11 unit saja dalam ni. So ini salah satu unit yang kita nak jual lah, sebab dekat sini basically dah jual habis pun. Ini satu unit subsale kita nak jual dan harga saya nak kena beritahu awal lah. Sebab harga on market rumah ni adalah 1.6, tapi kita nak bagi special price dekat penonton Property Boss hari ni. Kita open dengan harga 1.45 juta, boleh nego lagi. Kejap lagi saya akan bagi special deal macam mana dekat anda di ujung video nanti. Okey, jom ikut saya tour rumah ni. Pertama sekali, daripada entrance pagar, kita akan jumpa porch area. Parking dekat sini hanya boleh memuatkan 4 kereta saja. 2 dekat sini side by side dan 2 dekat belakang ni lah. Tetapi sekiranya anda ada lebih daripada 4 kereta, kita boleh tengok kat sini, saiz tanah dia masih luas untuk dijadikan parking lah. Sebab dekat bawah ni, anda tak perlu risau pun kalau nak korbankan halaman, sebab rumah ni dekat belah atas kita banyak lagi halaman. Sebab rumah ni dia split jadi banyak halaman lagi, saya nak tunjuk sekejap lagi. Jadi dekat sini, kalau anda ada lebih 4 kereta, jangan risau. Saya rasa dekat sini boleh 6 lagi kereta kat sini. Sebab rumah ni secara kasarnya, bukaan tanah dia 80 kali 100 lah. Lebih kurang macam tu. So, dengan kelebaran 80 kaki ni memang banyak lah boleh parking kat sini. So, dekat sini, saya tunjuk dahulu tanah yang ada sebelah sisi kiri rumah ni. Dekat belah sini, saya nampak agak susah untuk kita develop something ataupun nak buat apa-apalah kat sini. Sebab, tengok situ. Dia memanjang macam tu and then dia dalam 6 kaki macam tu je. Tak luas sangat. Saya pun tak tahu nak buat apa. Mungkin anda boleh kongsikan idea kat saya kat sini. Nak buat apa? Kalau saya nampak memang parting je lah. Buat kalau untuk orang main golf buat parting lah. Sebab lalang dah strip macam tu. Tak ada nak buat apa. Ataupun mungkin orang yang suka menanam ke apa, boleh buat landscape apa-apa semua tu lah. And then kat sini, kita ada satu tanah yang slope kat sini. Dia menurun macam ni. So dekat sini pun depend kepada anda lah apa yang anda boleh buat. Saya pun nak suggest, saya tak berapa nak sure apa yang sesuai. Nak buat kolam macam tak sesuai kat sini. Mungkin tempat lain kejap lagi tunjuk sebab banyak lagi halaman yang ada dekat rumah ni. Saya tunjuk belah sana pula. Okey, untuk sisi kanan rumah, dari segi kalau tanya saya untuk buat parking lah. Kalau buat parking untuk tambahan, contoh kita tak nak lah bazirkan rumah sana, mungkin boleh tarik ke sini. Sebab sini dia boleh lagi sebenarnya 2 kereta side by side kat sini. So 4 kereta. Jadi still banyak jugalah ruang untuk parking. Dan ini yang menarik pasal rumah ni. Saya tak berapa pasti kenapa developer dekat macam ni. Mungkin yang paling sesuai sekali alasannya adalah mungkin dia tak nak terlalu tinggi lah kot. Kalau dia cut full dekat atas ni, dekat bawah ni dia tinggi sangat lah. So dia cut sikit separuh kat sini. Tapi dekat sini saya nampak yang paling best nak buat dekat sini apa? Kita buat satu area gazebo. And then buat halaman sikit. Memang cantik lah buat landscape So rumah ni, sebelum saya tunjuk dalam, saya nak bagi tahu rumah ni yang bestnya, taman ni dia ada satu row saja. So unit ni, row ni dan unit depan row menghadap sini. Jadi rumah ni
row ni paling best sebab kita facing matahari pagi, facing east. Matahari tempat pagi dah terpajak ke kepala dan matahari petang jatuh belah belakang sana. Belakang sana ni ada bukit dan ada pokok-pokok lah. Okey, jom masuk dalam. Okey, untuk entrance rumah ni, kita daripada parking ni, dia kena naik sikit lah sebab dia buat step up tinggi sikit untuk bagi kondisi tanah tu tak adalah terlalu mendaki. Jadi dia buat sikit-sikit. So dekat sini ada sikit naik step dan jom saya bawa anda tengok belah dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So rumah ni dia boleh reserve lah kat sini. And then rumah ni majoriti sini, bukan majoriti lah, memang semua Melayu lah boleh reserve. And then apa yang saya nak mention rumah ni dari tadi sebenarnya adalah rumah ni terlalu banyak tangga. Bila split level ni dia memang tak akan lari dengan step-step lah tangga. That's why untuk rumah ni saya rasa lah mungkin kurang sesuai untuk orang yang dah berusia. Tetapi yang menariknya bila saya borak dengan jiran tadi, mostly dekat sini adalah yang duduk sini, yang beli rumah sini adalah orang-orang yang memang usia-usia yang dah pencen ada, yang almost pencen pun ada. So saya pun tak tahu lutut dia orang memang kuat ataupun maybe dia adjustkan lift ke something lah. Tapi pada umumnya, pada dasarnya rumah ni design dia tu memang bukan untuk orang yang 50 ke atas. Ataupun mungkin untuk orang yang sakit lutut dah. Walaupun mungkin 40 dah sakit lutut ke, tak sesuai rumah ni. Tapi saya tak pasti. Mungkin kalau anda boleh panggilkan orang lift, boleh adjust tambah lift ke apa, then should be okay lah. So kita cerita balik pasal rumah. Masuk pintu and then kita jumpa satu ruang tamu dekat sini. So living area dia ni memang nampak mewah lah untuk rumah ni. Ini je ruang yang paling mewah dalam ni sebab tengok sini. Dia ada high ceiling kat sini, almost double volume lah. Dia 1.5 volume lah, bukan double. Nampak saiz dia. Jadi dekat sini, ruang tamu dia tu feel tinggi, luas dan ni, dengan cermin depan tepi ni, auto kita rasa sini macam mewah lah sebab dia natural lighting masuk and then dengan feel tinggi sebegini memang seluas. Jadi dekat bawah ni kita ada satu bilik dan satu bilik air. So ini mungkin boleh jadikan sebagai bilik tetamu. Dia sabaikan barang-barang ni. So satu bilik. Jadi design dia kat pelik sikit lah. Normally bilik petak. Yang ni dia almost petak tapi dia buat dekat kat sini satu sebab nak bagi ruang untuk tangga. Saya pun tak pasti kenapa didesainkan sebegini. Yang pastinya saya, jujurnya saya tak suka. Tapi yalah, benda dah jadi pun, layankan je lah. So ini agak pelik tapi ya mungkin dia ada nilai estetik tersendiri lah kot bagi arkitek. Saya tak pasti, nak komen lebih-lebih pun nanti marah pula arkitek. Okay, jom teruskan. Ini last bilik air kat sini. Okay, jom ikut saya atas. Dekat atas ni kita ada satu space untuk dining area. Nampak space dia, selesa besar kat sini. Ini kita ada sliding door untuk keluar belah tepi ni. Kejap lagi saya tunjuk lah. So untuk dapur, nampak tak sini? Ruang dapur dia sangat luas kat sini, selesa. Cumanya kalau anda nak juga ada wet and dry, kena adjust sedikit lah. Macam yang ni memang saya nampak gaya ruangnya ni memang untuk sekalikan je wet and dry sebab dia agak besar. Saiz ni besar, luas. Dan dekat belakang ni kita ada space untuk satu yard untuk letak mesin basuh dan sebagainya. And then belakang tu kita ada maid's room dan toilet dia. So dekat level ni juga dia ada satu bilik lah. Satu bilik. Bilik ni, bedroom ni saya rasa untuk kalau anda tak kisah saiz dia tak besar sangat lah. So untuk orang yang maybe dia tak nak tambah lift, dia nak duduk rumah ni juga, mungkin boleh jadikan bilik ni sebagai master bedroom. Sebab saiz dia not bad juga, cumanya taklah besar sangat untuk master bedroom. Tapi kalau anda tak kisah, just nak duduk simple-simple, then bilik ni dah memadai lah. So saiz dia agak luas kat sini dan dia lengkap sekali dengan bathroom dia. Okay, saya nak tunjuk sikit halaman yang ada dekat level ni, halaman belakang dia. So jom kita pusing sikit. Ini adalah saiz tanah belakang dia, sangat luas dan selesa. Sekiranya anda terfikir-fikir
nak juga rumah yang ada swimming pool, ini adalah tempat yang paling sesuai untuk dijadikan swimming pool. Sebab apa? Sebab yang pertama, dari segi privacy dia, dia adalah dekat belakang. So, dekat belakang jangan risau dah. Mungkin monyet je kot kalau hintai pun. Maafkan saya. So, dekat rumah sebelah ni, dia lagi rendah daripada kita. Memang tak nampak. So, yang kita perlu risaukan, maybe kat sini je lah rumah ni. Tapi rumah ni, kalau kita tengokkan tingkap dia, hanya ada level tu sahaja. Jadi, kalau anda risaukan dari segi privacy, mungkin just tutup situ je sikit. Untuk jenis canvas tu dah settle dah. Tak ada isu lah nak mandi kat sini. Jadi, belakang ni memang sangat puas hati lah. Luas. Memang luas betul belakang ni. Kalau tanya saya, saiz dia boleh jadi lebar dia ni tak sampai 80 lah. Sebab tolak 6 tu. So, 74 lebar dia. And then panjang dia ni, ini adalah panjang 30 kaki tau. Ini bukan panjang 20 kaki je. Ni 30 kaki. Kalau anda buat kolam kat sini, ambil dalam 15 kaki pun lebar kat sini, dah masih ada 10 kaki kat sini, 5 kaki kat sana. Oh, memang puas hati lah buat kolam dekat belakang ni. Cumanya, mungkin kalau untuk tetamu lah, tetamu datang tu, sekejap saya fikir sekejap, macam mana dia nak datang Sini tak ada tangga, and then sana pun tak ada tangga. So, itu sajalah. Maybe, kalau buat kolam pun, dia memang untuk family anda sahaja, ataupun kalau family semara datang pun, boleh adjustkan lah. Depend lah nak buat tangga tambahan kat sini ke, ataupun anda tak kisah dia masuk ke dalam ke, tak ada masalah. Boleh je. Dan dekat sini, kita masih ada ruang yang sangat luas sekiranya anda rasa ruang dalam tadi tu tak cukup. Bilik tu tak besar ke, katakan nak buat master bedroom situ dekat level tadi tu, just extend ke sini, anda dapat segala ruang dekat sini. Terus puas hati lah. Dekat belah belakang ni tak boleh nak adjust lah, sebab ini adalah maids room. So, anda boleh adjust ke sana, anda tarik sini, boleh tutup lah tingkap masuk maids room tu. Maids room still ada tingkap kat sini lah. So, boleh ambil full lah kat sini. Memang maids room tak ada tingkap pun. So, boleh tarik full pun. Kalau anda nak bilik master bedroom kat situ lah. So, tak perlu nak turun naik tangga banyak sangat. Just satu step je. Bukan satu step lah. Satu tangga je lah. Satu tangga tu je. Okay? Jom naik atas. Jap. Kalau anda ada nak jual rumah ataupun segala yang berkait dengan property, boleh hubungi saya. Thank you. Okay, so dekat atas ni level 1 sebab dia macam mezzanine sikit kat situ. So, ni level 1, atas je daripada ruang tamu bawah tadi tu. Dekat sini kita ada satu family area dekat sini. Family area ni datang sekali dengan balcony yang dah bertutup depan ni. Ada satu feature fencing depan ni. Cantik juga besi tu. Dan dia ada satu bilik je dekat level ni. Bilik ni lengkap dengan bathroom dia sendiri. So, ni level paling atas sekali Jap, sebelum saya tunjuk bilik ke atas ni, kita ada 3 bilik termasuk master bedroom ni. Saya nak bawa anda semua kira balik berapa bilik. Okey, dekat bawah sekali, masuk tadi ada satu bilik. Naik atas satu, ada satu bilik. Plus satu maids room. So, ni plus 1 And then naik satu lagi, level 1 ada satu. So, atas ni ada lagi 3. Jadi, total bilik adalah 7. Kalau tak nak kira maids room tu, so jadi 6 plus 1. Ada 6 bilik tambah 1 maids room. Sangat banyak bilik. Dan saya dah berbual dengan Wan tadi, kita pun tiba-tiba bagi idea sebab rumah ni disebabkan tangga dia lah. Dia dah banyak benda ni, rumah ni saya berterima lagi tau. Tangga je saya tak terima. So, apa yang kita orang discuss tadi, sekiranya lah anda nak maintain anda kena adjust sikit tangga tau. So, anda kena buat lift kat sini, naik ni. So, tangga tunjuk bawah tu, tangga bawah tu memang kena adjust. Adjust dari tepi sana ke, tepi sini ke, depend daripada idea anda nak buat macam mana. And then satu lagi ni, bila naik sini ni, saya rasa, saya setuju dengan Wan bagi tadi, ini patut tak ada bilik pun tak apa, pecah je. Sebab ni, nampak ni, naik tangga ni, macam mana anda nak naik barang ni? Tengokkan saya komen jahat Tapi kita jujur dengan semua kita boleh bagi terus apa idea yang boleh buat. Pecahkan bilik ni jadi ruang full terus. Sebab rumah ni dah banyak bilik, tahu tak? Atas ni 3 bilik, and then bawah tu bilik-bilik. So, 5 dah cukup. Tu 5 plus dengan maids room jadi 6 So, kalau anda korbankan bilik ni, pecah dia, just tinggal bilik air je, buat satu depend, nak tutup, buat yang bertutup boleh buka ke, ambil full ke sini, buat yang jenis macam entertainment room bilik wayang ke, bilik karaoke ke, whatever kat sini, bagi saya sesuai lah. Kita ambil sini, so that bila anda naik ni, anda tak adalah nak
bersimpang siur, sini nak kena gelak-gelak bawa barang lagi dah, sakit hati tu. Dan untuk rumah ni, berbalik pada level ni, kita cakap balik pasal orang yang sakit lutut. So rumah ni sekiranya anda sakit lutut, memang anda kena adjust macam saya cakap tu. Adjust buat lift. Kalau anda tak nak adjust, nak kekalkan estetik bagi arkitek ni, mungkin estetik dia, anda kena pastikan lutut anda tak goyang lah. Sebab banyak tangga ni. Saya pun dah mengah sampai atas ni. So, saya tak nak buang masa, saya nak habiskan cepat. Jom, ikut saya dekat atas ni, just ruang sikit je, bukan tak boleh buat apalah. Nak letak pun mungkin sofa dengan meja kecil ke, mungkin lah. Nak letak kalau nak bagi ada barang, pasu bunga pun okey. Dan inilah master bedroom dia. Master bedroom rumah ni paling atas sekali. So, memang tak ada lift ni. Lutut memang kena kuat. So, ni saiz dia. Sangat selesa. Dan inilah dia. Rumah ni, master bedroom dia ada private balcony yang sangat besar kat sini. Tengok, balcony dia sangat besar kat sini. Kalau saya sendiri dah sebenarnya, saya tak pakai dah ni. Saya tolak terus ni, jadi bilik terus. Lagi luas master bedroom ni. Buat ruang TV sendiri ke whatever kat sini. Sebab, yelah balcony ni, masalah dia bila outdoor ni, dia akan berabuk. And then benda macam ni, lagilah burung-burung suka datang bertenggek, berak, cicak pun semua. Memang nak kena maintain lah, cuci semua Nak lepak kat luar pun memang, bayangkan anda duduk rumah ni, anda dah dalam bersih anda keluar, masuk balik, kaki dah hitam. Kan tak best tu. So, depend. Kalau anda tutup bumbung saja ataupun nak tutup jadi bilik pun, terserah pada anda. Yang pastinya, kalau anda kekalkan pun, saiz master bedroom dah memadai dah. Melainkan orang yang dah biasa duduk rumah master bedroom besar, itu no choice, memang kena tambah sana lah. So ni bilik dia. Dan ruang wardrobe dia kecil sikit lah. Dan tu bathroom dia. So lagi 2 bilik ni. Bilik kedua kat atas ni, selepas master bedroom, ini bilik dia, saiz dia normal lah. Dia kalau tanya saya comparison antara saiz tu, dia saiz bilik semi-D dah. Dia saiz agak luas. Dan ni bathroom dia. Bilik last nampak luas sikit lah compare bilik kedua tadi. Sebab saiz dia, tapi dia serong ke situ lah. Cumanya dari segi saiz kat sini ni, dia rasa sangat luas. Dan bilik ni pun memang datang sekali dengan bathroom dia sendiri. Okey, sekian sahaja untuk house tour kali ini. Yang menunggu sampai habis, saya nak bagi tahu kat anda tahniah. Sebab saya nak bagi special price dekat anda semua. Buat penonton yang memang minat rumah ni. Okey, rumah ni memang on market 1.6 satu ketika. Mungkin ada yang belum ubah lagi. Tapi kali ni, owner dia boleh turunkan sehingga 1.3 juta ringgit. So, that's why di awal video saya cakap 1.45 supaya dia orang nego. Tapi untuk penonton saya nak bagi special price terus 1.3 juta sahaja untuk banglo 3 tingkat di Sungai Merap, freehold, Malay Reserve, semuanya Melayu kat sini. And then tanah dia 8,000 square feet dekat belakang tu nampak tadi, memang sangat luas. Dan dekat sini ada halaman, dekat sini halaman. Oh, memang puas hati lah rumah ni. Kalau anda berminat dengan rumah ni, kena segera sebab ramai ejen tengah pushkan rumah ni. Sebab apa? Sebab 1.3 tu memang boleh jual. Memang sangat berbaloi untuk rumah ni. Sebab masa SMP dulu, rumah depan ni pun SMP dia pun mungkin 1.5 kot. Tapi borak gajiran tadi, dia orang dapat after rebate, tolak-tolak semua tu, lebih kurang 1.4 something macam tu. Tapi rumah dia facing west. Rumah ni facing east. Lagi best lah. Anda dapat lagi murah daripada harga yang dia orang beli suatu ketika dahulu. So 1.3, pastikan kalau anda minat dengan rumah ni ataupun mungkin ada kenalan, saudara, ayah, pakcik-makcik, whatever yang anda tengok video ni, anda tahu diorang tengah mencari rumah, bagi tahu rumah ni. Tunjukkan video Property Boss dekat mereka, forward kan, share, bagi diorang tunjuk. Pakcik, rumah ni kena beli. Memang murah dan berbaloi. Pastikan anda buat Okey, seperti biasa, sekiranya anda sukakan video ni, boleh tekan button like, komen dan share kepada rakan-rakan anda. Dan nombor kontak saya dekat atas ni, boleh save nak WhatsApp atau call.
Sekian itu sahaja untuk House Tour kali ini. Sehingga berjumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi